Oke. Salut Legar, salut mes amis. Balik lagi sama gua di channel Colton Benjamin. Sekarang gua masih di Oyonnax, masih di Prancis, masih lockdown. Masih gabut. Nggak tahu dah nih gabut sampai kapan. Pokoknya awal-awal lockdown tuh waktu bulan Maret. Sekarang udah mau masuk Juni, harus udah mau liburan, tapi masih rebahan. Ini pokoknya video kali ini tuh random banget. Gue lagi ya namanya lagi gabut kan, nggak ada kerjaan, dan gue masih di Prancis. Kemarin gue baru balik dari Grenoble. Gue tiba-tiba aja gitu lagi mau dengerin lagu. Ini gue pakai headset biar suara jelas ya, soalnya temen gue kemarin bilangin pakai mic biar suara jelas. Udah dah, gue nggak punya mic, yaudah pakai mic headset aja dah, seadanya aja. Nah tadi balik lagi. Gue tadi mau dengerin lagu, terus nggak sengaja gue ngeliat apa voice note gue waktu awal gue belajar Prancis. Nah, voice note ini tuh udah lama banget dah, udah setahunan. Soalnya kan gue kan kuliah di Prancis gitu kan, jadi otomatis bahasanya full bahasa Prancis, nggak ada bahasa Inggris gitu. Soalnya kuliah gue negeri. Beda kalau swasta itu ada yang Inggris, ada yang Prancis, cuman kebanyakan sih ada yang Inggris ya. Kalau negeri itu benar-benar full 100% bahasa Prancis, mampus. Nah, jadi ini kalau bahasa Prancis kan terkenalnya kan orang kenalnya itu bahasa yang seksi, bagus, keren kalau denger, tapi kalau dipelajarin itu mampus. Nah, ini gue ngelihat video kan tuh voice note waktu gue belajar Prancis. Nah, sekarang gue pengen dengerin aja dah, dengerin bareng-bareng aja. Gue belum dengerin lagi soalnya. Oke, langsung aja deh ya, nggak usah lama-lama. Ntar mungkin gue bakal kasih subtitle kali ya. Oke, kita mulai dari yang pertama aja. Ini seingat gue sih waktu ada pelajaran pronunciation. Bonjour, je m'appelle Rafle Colton, j'ai 18 ans. Euh, je suis né aux États-Unis le 8 juillet 2000. Mais après des années, ma famille sont rentrés à Indonésie. Ini mah pemirang pre. Donc, je suis grandi à Indonésie et je suis indonésien. Je viens du lycée 34, il se trouve au sud de la Jakarta. Bentar, ini BTW ini masih level awal banget dah. Masih kalau di Prancis tuh ada mungkin kalian ini udah ada yang tahu. Nah, ini yang belum tahu juga, kalau di Prancis ada beberapa level dari A1, A2, B1, B2 sampai C1 sampai C2. Nah, ini gue masih awal banget, masih yang A1. Makanya ini gue masih kacau dah. Et, je- et puis maintenant, je suis arrivé en France quand 16 janvier pour continuer mes études en France en cours STAPS, Sport Management. Angkur. J'adore jouer au foot et randonnée à la montagne. Jadi ini bukan gua doang yang bikin voice note kayak gini. Jadi ada satu kelas isinya berapa ya? Belasan lah pokoknya. Jadi gua ngomong kayak bisik-bisik gitu, rada-rada apa nggak enak, mager, nggak enak kalau bisik-bisik. Jadi gua bisik-bisik. Nggak enak kalau berisik-berisik. Jadi gua bisik-bisik gitu. Avoir ma propre équipe de foot à l'avenir et mon rêve est avoir beaucoup d'argent. Merci. Merci. Oke, ini itu yang pertama banget ya. Kita cari yang ini yang kedua. J'ai tout en France, en cours. Nah, itu seingat gua ada bocah Amerika itu, si Leslie namanya. Dia duduk di samping gue, jadi dia juga bikin voice note. Jadi gue nggak berani keras-keras, suaranya nggak enak. Nah, mungkin itu perkenalannya kayak cuma segitu doang deh. Coba ini Lu jangan di
Ini apa ya? Au capot. Setipe bizarre. Oh, ini kayaknya dikasih tugas gitu. Kita suruh ada kertas gitu, terus ada kata-kata, kita suruh bacain doang gitu. Coba. En tête à tête. Oh, Tu restes ici. Un sac à main. Un crabe entier. Un grand ami. Une bague en or. 9 enfants. Une fausse adresse. La bouche ouverte. Une cave à vin. Une chose à faire. Une page entière. Un homme heureux. Une bonne idée. Le bel âge. Un fer à repasser. Une vieille armoire. Ça nous raide. tuh. Emang yang bikin susah tuh bahasa Prancis pronounce R itu, bener-bener dah. Ini juga gue ada videonya cara pronounce R yang benar gitu biar kelihatan bisa. Cuman kalau nggak bisa nggak apa-apa sih, nggak wajib. Ta robe est prête. Pret. Le monde est vous. Il y a 100. Il y a 1000 façons de dire non. Nah, ini juga tugas nih. Ini seingat gue lagi di kamarnya teman gue. Jadi rada ada yang rusuh. Comme ça. Non. Mais aussi comme ça. Non. Il y a des noms grognons, pougons, et d'autres tout nets et bien ronds. Des noms furieux, hagneux, et d'autres en ponte. Des noms coupants, touchants, et d'autres hésitants. Il y a 100, il y a 1000 façons de dire non. Il y a aussi 100, Nah, ini mulai dirusuh-rusuhin sama teman gue nih. Anjir emang. 1000 façons de dire oui. 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 Wih. Oui. Oui. Aduh, ini jadi pokoknya jadi tadi dari awal tuh ini gampang kok artinya. Ada 1000 cara untuk mengatakan nong, nong itu tidak. Jadi nadanya ada yang makanya pertama-tama gue kan kayak nong gitu kan, terus pokoknya nada-nada, terus baru yang ya mil fasong, terus ada beberapa 1000 cara ngomong wi juga tuh kalau di Indonesianya iya. Makanya tadi gue ada yang wi kencang, terus ada yang menengah, ada yang bener-bener nggak ada suaranya. Aduh, udah habis. Je lui ai alors demandé, choqué. Toi qui es si malin, tu sais aimer? Oui. Et elle m'a ouvert son cœur où j'ai découvert un formidable amour. Je n'en avais jamais admiré aussi beau. Je ne savais plus où j'étais. C'était la première fois que je ressentais ça. Bonjour, Oh, je ini udah. m'appelle Oh, udah ngulang lagi. Cotton. Ya jadi segitu aja ya voice note gue waktu awal gue belajar di itu kayak masih di CLA tahun lalu deh. Awal masuk CLA. CLA tuh kayak foundation gitu. Ya jadi yaudah sekian dah video sedikit aja ngeriak tadi ya. Soalnya kan memang bahasa Prancis itu kalau didengar emang bagus banget, cuman kalau dipelajarinnya gitu susah. Jadi ya semangat yang mau kuliah atau belajar Prancis, udah pasti bisa. Dan selamat hari Lebaran, minal aidin wal faidin, dan selamat mudik. Mudik, aduh, jangan mudik, udahlah no comment. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Jaben. Jangan lupa like, comment, subscribe. Abianto.